Okey, tadi diberi jejari. Diberi jejari atau diameter. Kamu kena cari apa? Kamu kena cari apa? Lilitan. Okey, sekarang diberi pada kamu lilitan. Kamu kena cari diameter ataupun jejari macam tu. Okey, kalau nak cari diameter gunakan formula diameter pi d. Kalau jejari 2 pi j. Macam itulah juga. Boleh? Okey, jom kita tengok satu contoh. Contoh 1. Okey, ngapa goyang-goyang? Kuat no goyangnya. Saya nulis goyang tak? Sebelum ni saya tulis goyang tak? Sebelum ni? Tak Oh, nak kena modify lagi ni. Tak apa. Contoh 1. Apa saya bising? Diberi lilitan bulatan sama dengan 66 cm. Soalan dia, cari diameter. Gunakan pi sama dengan 22/7. Okey, sekarang diameter lilitan bulatan sama dengan 66. Suruh cari diameter. Gunakan formula apa? Pi d. Dia tanya yang d ni. D tu berapa? Okey. Pi d sama dengan lilitan. Lilitan dia berapa nilai lilitan? 66. Okey, 66. So D ni pi ni berapa? 22/7 sama dengan 66. Sekarang ni kamu nak pergi 22/7 ni kena pergi sini. Untuk tinggalkan D je kat situ. Jadi D sama dengan 22 ni darab. Pergi sini jadi 22 ni darab. Kat sebelah sini pergi sini jadi bagi per 22 darab 7 sini bagi sini jadi darab. Okey, kira berapa nilainya? 21 apa? Sentimeter. Macam tu. Boleh? Nanti dulu, belum lagi. Dah tadi saya terang, saya tahu. Masa saya terang dia tengok mana? Saya perhati. Kamu tengok mana? Sana kan? Sana kan? Kau pada tempat lain tu pasti tak faham. Yang tu bersembang nampak tu. Oi. Apa saya? Bila saya terang tu tengoklah, nanti tak tahu nak buat. Kamu bukannya bodoh. Kamu bukan bodoh. Bukan tak pandai. Cuma dalam kelas tu tak ada tumpuan. Bila saya ajar tengok tempat lain. Tengok betul-betul saya buat tu macam mana. Bila tak faham, waktu saya terang tu tak faham tu tanya kat mana tak faham tu. Bukan dah habis bila latihan cikgu tak faham cikgu. Kamu tak faham tang mana? Semua cikgu. Baik kamu masuk dari darjah 1 lagi. Belajar kali-kali. Betul? Suruh bawa kalkulator, tak nak bawa kalkulator. Suruh kira, menung. Okey. Saya tunjuk lagi satu contoh. Tengok betul-betul. Tak faham tunjuk kat mana tak faham tu. Part mana. Okey, kita tengok contoh 2. Okey. Diberi lilitan sama dengan
24.5 cm. Cari jejari bulatan. Gunakan pi sama dengan 3.142. Macam tu. Okey, lilitan sama juga dengan dia suruh cari apa? Pi j je. 2 pi j. Okay, kamu letak 2 pi j sini. 2 pi j sama dengan berapa lilitan dia? 24.5 cm. Boleh. Sini kamu gantikanlah 2 pi dia berapa? 3.142 J. Ni darab dulu ni. Sama dengan 24.5. Ni darab dulu. Berapa jawapannya? 6.28 J. Sama dengan 24.5. Jadi J kat sini sama dengan 24.5 bahagi 6.284. Dapatlah nilai dia berapa? 3.90 cm. Macam itulah. Kalau dah faham tu, tak ada masalah. Boleh? Macam itulah caranya. Betul? Siapa ke nama ni? Nama ni? Tanesh. Betul? Apa yang betul? Okey, ada soalan? Kalau saya bagi latihan boleh jawab? Cuba dulu, nanti kita tengok.